Saya nak tunjuk kat korang berguna tak alat ni time kecemasan nanti. Contohnya dia bagi siap pump macam ni dia bagi. Siap, yang ni adalah wire kabel jumper lah untuk start kereta. Okey, saya nak test pump padu ke tak. Saya dah sambungkan tadi. Ni sambung dia dengan bateri dia lah, atau power bank. Power bank ni 99,000 mAh, 99,800 mAh lah. Okey, so saya tak ada tayar kat sini, tapi saya ada ni patung orang ni. Okay, so saya akan gunakan. Saya nak pump patung ni, jadi saya kena guna benda ni lah, nut penyambung dia. Kalau tayar kereta tak payah, ataupun tayar motor tak perlu pun guna ni ya. Okay, nak tengok membantu ke tak. Okay, saya tekan. So, memang sangat membantu, nampak ni. Patung tadi pun kempis, tak ada angin. Kini dah penuh semula. So, kalau korang nak beli sekarang pump ni. Sangat membantu time kecemasan. Tiba-tiba tayar anda pancit ataupun bocor ke guna ni. Okay? Kereta anda enjin mati, boleh guna ni. Dengan kuasa power bank yang power ni. Okay, nak order terus check beg kuning di bawah. Harga murah.